Bersama saya sekarang, Saudari Nur Atikah dari kelas 5 KSI 1. Assalamualaikum saudari, apa khabar? Ya, waalaikumsalam. Boleh saya tanya beberapa soalan? Ya, silakan. Seperti yang kita sedia maklum, modul orientasi kerjaya memberi pendedahan kepada pelbagai pilihan kerjaya untuk membantu pelajar membuat keputusan lebih awal dan memilih bidang yang sesuai dengan minat mereka. Apakah nasihat atau motivasi yang saudari terima dalam program ini yang memberi kesan mendalam kepada saudari? Okey. Program yang memberi kesan yang mendalam kepada saya, ia dapat membuka minda dan memberi motivasi seperti kepimpinan serta kerja dan berpasukan. Ia juga membolehkan saya menjadi lebih semangat. Okey. Soalan kedua, sebelum menyertai program ini, adakah saudari sudah mempunyai cita-cita? Yes. Jika ya, apakah cita-cita saudari? Ya, saya mempunyai cita-cita, iaitu saya ingin menjadi seorang guru. Okey. Terima kasih saudari atas perkongsian saudari tadi. Ya, sama-sama. Bersama saya sekarang Adib Luqman dan Akib Bahrin dari kelas 5 KSI 1. Assalamualaikum saudara, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik? Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Seperti yang kita tahu, modul orientasi karakter ini dapat membantu pelajar untuk membentuk disiplin diri, kemahiran kepimpinan dan nilai-nilai murni yang penting dalam kehidupan seharian. Pada pendapat saudara, adakah orientasi karakter ini dapat melahirkan individu yang lebih positif dalam bidang pekerjaannya pada masa akan datang? Pada pendapat saya, ianya memang dapat melahirkan individu yang lebih positif kerana penceramah tadi telah menanamkan beberapa sifat yang perlu ada dalam seorang individu di masa akan datang. Soalan kedua, bagaimanakah perancangan saudara dalam menerapkan orientasi karakter dalam pekerjaan saudara pada masa akan datang selepas mendengar taklimat tentang program tersebut? Setelah mendengar taklimat program tersebut, saya merancang untuk lebih berdisiplin pada masa akan datang dan memberi komitmen yang bagus dan komitmen yang penuh pada masa akan datang. Itu sahaja. Terima kasih saudara atas perkongsian saudara tadi. Itulah tadi program orientasi kerjaya dan karakter. Sekian sahaja dari saya Ainul Husna dan saya Badri Syareza melaporkan Channel Putra SMK Bandar Baru Putra.